Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 21 Januari dan kita akan menganalisis carta euro dan pound British untuk mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Seperti yang dapat dilihat, walaupun terdapat data pasaran buruh, pound mencatat kenaikan pada awal sesi dagangan tetapi gagal mengekalkan momentum tersebut. Walaupun latar belakang kenaikan masih wujud, pembelian sterling kini berdepan dengan beberapa halangan. Semalam, pedagang menerima data berkaitan bilangan individu yang menuntut faedah pengangguran di United Kingdom. Walaupun jumlah tuntutan meningkat, angka tersebut lebih rendah daripada jangkaan penganalisis. Kadar pengangguran kekal pada 5.1%, manakala pertumbuhan gaji purata perlahan kepada 4.7% secara tahunan pada November berbanding 4.8% pada Oktober. Secara keseluruhan, gambaran ini kelihatan terkawal bagi Bank of England sekaligus memberi ruang kepada pengawal selia untuk melonggarkan dasar dengan lebih agresif jika perlu. Namun begitu, hasil paling berkemungkinan pada mesyuarat seterusnya ialah pendekatan berhati-hati yang berkemungkinan membantu pound pulih pada separuh pertama hari dagangan. Di zon euro pula, tiada data utama dikeluarkan semalam selain indeks sentimen ekonomi yang meningkat kepada 40.8 di seluruh rantau tersebut. Di Jerman, penunjuk itu naik kepada 59.6. Perkembangan ini menyokong permintaan terhadap euro semasa sesi Eropah. Pada masa yang sama, perhatian pasaran beralih kepada isu Greenland. Hari ini, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadualkan berucap di Forum Ekonomi Dunia di Davos dan peserta pasaran menantikan butiran lanjut mengenai ketegangan hubungan Amerika Syarikat EU. Pasaran juga memerhati sama ada sokongan terhadap kempen yang digelar Sell America akan bertambah. Sebagai peringatan, Trump telah mengumumkan tarif 10% ke atas import dari negara Eropah yang menentang kawalan Amerika Syarikat ke atas Greenland sambil memberi amaran bahawa levy tersebut boleh dinaikkan sehingga 50%. Ini mencetuskan spekulasi bahawa pemegang Eropah terhadap bond dan equity Amerika Syarikat bernilai trilion dolar mungkin bertindak balas dengan menjual aset tersebut. Sehubungan dengan itu, sebuah dana pencen Denmark menyatakan hasrat untuk melupuskan pegangan bond perbendaharaan Amerika Syarikat. Kesemua faktor ini menggoncang pasaran dan memberi tekanan kepada dolar sekaligus menyokong euro, pound dan aset berisiko yang lain. Seterusnya, mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Ia merangkumi data inflasi United Kingdom dengan inflasi utama dianggarkan meningkat 0.4% pada Disember selepas perlahan kepada 0.2% pada bulan sebelumnya. Namun peningkatan ini sahaja tidak dijangka mengubah sentimen pasaran secara ketara. Jika inflasi mencatat bacaan lebih tinggi daripada jangkaan, ia boleh mendorong Bank of England mengekalkan kadar faedah lebih lama yang berkemungkinan positif untuk pound. Turut dikeluarkan hari ini ialah data United Kingdom berkaitan inflasi teras, harga pengeluar, indeks harga runcit dan pesanan trend industri. Presiden ECB Christine Lagarde juga dijadualkan berucap di Davos, walaupun kenyataannya tidak dijangka menyentuh dasar monetary secara langsung. Pada separuh kedua hari dagangan, tumpuan akan beralih kepada data Amerika Syarikat, termasuk jualan rumah belum muktamad dan perbelanjaan pembinaan. Namun begitu, pasaran paling menumpukan perhatian kepada kenyataan Donald Trump mengenai Greenland dan hubungan perdagangan Amerika Syarikat EU. Nada tegas daripada Presiden Amerika Syarikat berpotensi terus melemahkan dolar dan membolehkan euro serta pound meneruskan kenaikan. Beralih kepada analisis teknikal, carta euro US dollar menunjukkan bahawa false breakout pada paras sokongan 1.1714 akan menghasilkan isyarat pembelian, lantas mendorong pasangan ini ke arah 1.1742. Penembusan dan pengukuhan di atas paras ini boleh melanjutkan kenaikan ke 1.1766 dan membuka laluan ke 1.1785. Pada paras tersebut, penjualan di rebound wajar dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan intraday sekitar 15 sehingga 20 pips. Penjualan di 1.1766 dan 1.1742 sesuai dipertimbangkan sekiranya berlaku false breakout, khususnya menjelang ucapan Trump.
Sekiranya aktiviti pembelian kekal lemah, penembusan di bawah 1.1714 boleh mencetuskan pembetulan menurun ke 1.1689, manakala nada ucapan Trump yang lebih sederhana berpotensi menolak euro turun ke 1.1663. Pada paras ini, pembelian di rebound adalah munasabah dengan sasaran 20 sehingga 25 pips. Pembelian di 1.1689 dan 1.1714 hanya relevan sekiranya berlaku false breakout. Bagi pound British pula, para 1.3426 wajar diperhatikan sebagai kawasan berpotensi untuk pembelian, namun banyak bergantung kepada data inflasi United Kingdom. Sekiranya harga pengguna meningkat, false breakout pada paras ini akan menghasilkan isyarat pembelian, lantas mendorong sterling ke 1.3457. Penembusan dan pengukuhan di atas paras ini akan membuka laluan kepada kenaikan seterusnya ke 1.3489 dengan potensi mencapai 1.3514. Pada paras tersebut, penjualan di rebound boleh dipertimbangkan dengan jangkaan pergerakan 20 sehingga 25 pips. Penjualan di 1.3489 dan 1.3457 hanya sesuai sekiranya berlaku penurunan mendadak inflasi United Kingdom dan wujud false breakout. Keadaan ini boleh membawa penurunan semula ke 1.3426. Penembusan paras ini akan membuka laluan ke 1.3404, di mana pembelian berdasarkan false breakout adalah munasabah. Pembelian di rebound juga relevan di 1.3382 dengan sasaran pergerakan 20 sehingga 25 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.